cerai. Baik. Kalau dalam chat dia kata nak cerai, itu tidak menjadikan jatuh cerai lagi. Yang kedua, bila suami cakap macam tu, dia tak terikat kepada mahkamah kerana dia di luar. Perkara yang mengikat hukum dan juga suami isteri adalah apabila suami cakap tu nak bercerai di hadapan hakim. Itu baru boleh jadi. Tuan memang macam tu je. Itu tak pasti, kena tanya dengan pejabat agama sebab setiap pejabat agama tidak sama dari sudut pengurusan. Tuan, okey faham. Kalau bercerai, lelaki memang kena sediakan 2 rumah. Bekas isteri bukan mahram. Jika bekas lelaki datang ke rumah untuk anak. Baik. Kalau begitu, puan kena sediakan tempat untuk si bapa melawat anak. Sebab tu dalam perintah kita akan nyatakan perkataan tersebut lah. Okay, sebab rumah kan besar, ada ruang tamu kan. Ruang tamu kita khaskan untuk si anak-anak, si bapa berjumpa dengan anak-anak. Tuan nak tanya, kalau dia cakap